Geng, Israel baru saja menerima 250 orang Yahudi daripada India dengan syarat diorang kena buat formal conversion serta join program integrasi. Kumpulan ini yang berasal daripada North East India dekat Manipur dan Mizoram area klaim merupakan salah satu daripada Lost Tribe of Israel. Diorang klaim diorang ni datang daripada Bani Manasseh. Lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang telah berpindah ke Israel semenjak daripada tahun 1990 dan sekarang ni lebih kurang 7,000 masih lagi berada di India tengah tunggu untuk dipindahkan. Kalau ada yang tak tahu, memang terdapat family Yahudi daripada Bani Manasseh ni di serata tempat di Asia. Pada tahun 1800-an, terdapat satu business family yang bernama David Sassoon & Co. yang menjalankan perniagaannya di serata tempat di Asia dan ini termasuklah di Malaysia. Oleh sebab itulah terdapatnya perkuburan Yahudi di Pulau Pinang. Saya pernah buat video pasal ni beberapa tahun lepas. Korang boleh search dekat YouTube sejarah Yahudi di Tanah Melayu. Dan bukan itu saja, Chief Minister of Singapore David Marshall merupakan seorang Yahudi daripada Bani Manasseh.